Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zarida binti Manudin, nombor matrik C22A0519. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai subjek Student in Enterprise Program atau lebih dikenali sebagai SIAP yang berikutan CRT 4112. Pengenalan Student in Enterprise Program atau lebih dikenali sebagai SIAP. Latihan industri merupakan salah satu komponen pembelajaran wajib bagi pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang bertujuan memberi pendedahan kepada suasana kerja sebenar dalam industri. Program ini membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari di dalam kelas ke dalam situasi sebenar serta memahami struktur organisasi, aliran kerja dan budaya profesional. Sehubungan dengan itu, saya telah menjalani latihan industri Directism atau ISM Student PLT yang merupakan sebuah organisasi dalam bidang reka bentuk kreatif dan pengeluaran produk. Sepanjang tempoh latihan, saya didedahkan dengan pelbagai tugasan berkaitan reka bentuk, pengendalian mesin serta proses penghasilan produk. Melalui pengalaman ini, saya dapat meningkatkan kemahiran teknikal, memahami proses kerja sebenar industri serta membentuk sikap profesional dalam diri sebagai persediaan menghadapi alam pekerjaan. Seterusnya ialah latar belakang syarikat, iaitu Rakizam ialah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang reka bentuk serta pengeluaran bagi memenuhi pelbagai keperluan pelanggan. Secara keseluruhannya, syarikat ini menitik beratkan gabungan antara kreativiti, reka bentuk dan kecekapan teknikal dalam proses pengeluaran bagi memastikan setiap hasil yang dihasilkan memenuhi kehendak pelanggan dari aspek visual, ketepatan ukuran serta kualiti kemasan. Melalui pendekatan ini, Rakizam berupaya menghasilkan pelbagai jenis output termasuk bahan promosi, identiti visual dan produk yang memerlukan proses pembuatan yang teliti. Syarikat juga sering terlibat dalam projek yang memerlukan kerjasama rapat antara pasukan reka bentuk dan teknikal supaya setiap tugasan dapat disiapkan mengikut piawaian serta tempoh masa yang ditetapkan. Dalam operasi hariannya, Rakizam memberi penekanan terhadap ketepatan spesifikasi dan kualiti kerja, memandangkan kebanyakan projek melibatkan keperluan pelanggan yang khusus. Oleh itu, proses kawalan kualiti dilaksanakan secara berperingkat, bermula daripada sebarkan idea, fail reka bentuk sehinggalah kepada pemeriksaan produk akhir. Pendekatan ini membantu mengurangkan kesilapan, menjimatkan penggunaan bahan serta meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Berikut merupakan ringkasan bagi ulasan yang saya telah terangkan tadi, iaitu mengenai operasi kajian yang terdiri daripada 5, iaitu pertama ketepatan spesifikasi, yang kedua kawalan kualiti, yang ketiga semakan idea, yang keempat kurangkan kesilapan dan yang terakhir tingkatkan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan gambar-gambar yang telah saya ambil daripada kerja, iaitu ruang kerja siap saya, iaitu yang terdiri daripada persekitaran kerja yang tersusun sesuai untuk kerja teknikal dan design, kemudahan mesin dan menyokong produktiviti kerja. Struktur organisasi di Rakizam atau ISM Studio PLT FTKW yang terdiri daripada barisan pengurusan dan tenaga pelaksana yang bekerjasama bagi memastikan kelancaran operasi syarikat, khususnya dalam bidang reka bentuk, pengeluaran serta kerja teknikal seperti 3D printing. Antara individu yang terlibat termasuklah saya sendiri, iaitu Nazarudin Muhammad, seterusnya Muhammad Imam Hakim bin Azizi, Ifa Ilyani binti Saharudin, Nurul Syazari Daya binti Ismail, Nur Fahad Nabi binti Yusri, Sofia Zahira binti Abdullah, Muhammad Azim Syakif bin Yazid, Muhammad Arif bin Hassan, Nurul Nur Syafiqah Amira binti Muhammad Nurul Nizam, Chu Jahoy dan Nur Wahidah binti Nikmat. Pembahagian tugas dalam kalangan ahli pasukan ini membantu memastikan aliran kerja berjalan dengan sistematik, bermula daripada perancangan, penyediaan reka bentuk, proses pengeluaran, kawalan kualiti sehinggalah penyiapan projek dalam masa yang ditetapkan. Selain itu, syarikat ini turut dipimpin oleh beberapa pengarah yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Yang pertama sekali, Encik Muhammad Firuz Muhammad Anwar yang berperanan sebagai Director bagi Production dan Teknikal yang mengendalikan aspek teknikal serta pengeluaran. Berikut ialah Dr. Muhammad Izran Zainal Abdullah, beliau merupakan Director bagi Sales
HR yang menguruskan hal berkaitan jualan dan sumber manusia. Sementara itu, Encik Jafar Nizam Jaafar dan Puan Siti Nurul Diana Sukri masing-masing memegang jawatan Director bagi Design and Training yang memberi tumpuan kepada pembangunan reka bentuk serta latihan dalaman. Pembahagian ini bertanggungjawab membolehkan setiap projek diurus dengan lebih teratur, terutamanya bagi tugasan yang memerlukan ketepatan teknikal dan konsistensi dari segi kualiti. Seterusnya iaitu lokasi syarikat. Lokasi syarikat bagi program latihan ini adalah di ISM Studio PLT atau lebih dikenali sebagai Rekizan yang bertempakan di FTPW. Sepanjang tempoh latihan, pelajar menjalankan pelbagai tugasan di lokasi ini termasuk kerja reka bentuk, pengeluaran serta aktiviti teknikal seperti 3D printing. Persekitaran kerja yang tersusun serta kemudahan yang disediakan membantu melancarkan proses kerja, terutamanya bagi tugasan yang memerlukan ketelitian seperti penyediaan fail, pemantauan mesin dan kerja kemasan sebelum produk akhir disiapkan mengikut kehendak projek. Berikut merupakan penulisnya iaitu Encik Jafar Hizam bin Jaafar yang memegang jawatan sebagai pengurus syarikat. Berikut merupakan Business Model Canvas atau BMC yang terdiri daripada 9 bahagian yang utama iaitu yang pertama rakan kongsi utama, aktiviti utama, cadangan nilai, segmen pelanggan, sumber utama, hubungan pelanggan, saluran, struktur kos dan yang terakhir iaitu aliran pendapatan. Akhir sekali, secara keseluruhannya, program siap di Rekizam ISM Studio PLT telah memberikan pendedahan yang sangat berguna tentang pilihan sebenar. Melalui latihan ini, pelajar dapat mengaplikasikan ilmu teori dalam situasi praktikal serta memahami aliran kerja dalam bidang reka bentuk dan pengeluaran. Selain itu, pengalaman ini turut membantu meningkatkan kemahiran teknikal, komunikasi dan sikap profesional. Oleh itu, program ini amat penting sebagai persediaan awal sebelum melangkah ke alam kerja sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.